Adalah air kita cadang tu untuk ambil wudu esok. Okey, esok kita nak ambil wudu. Boleh tak kita nak ambil terus celuk dalam beseng? Kecil je beseng, mana sangat, satu je. 4 liter je air duduk dalam tu. Boleh tak nak celuk? Tak ada masalah, boleh. Tetapi sunat sebelum daripada kita celuk, kita basuh 2 tangan dulu di luar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat, fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Kata Rasulullah, apabila mu bangun daripada tidur, mu jangan selang lagi tanganmu, jangan celuk lagi dalam bekas tanganmu. Melainkan setelah daripada mu basuh tanganmu 3 kali. Sebab malam tadi mu tak tahu mana tanganmu duduk pun mu tak tahu. Okey, basuh dulu tangan. Dia tungging sikit beseng tu, tungging sikit beledi tu, basuh tangan luar. Lepas daripada tu ambil air celup dalam tu, tak ada masalah. Tak jadi mustakmal. Ada setengah ingat mustakmal kali masuk air kata. Tak ada masalah. Dan benda tu dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasul mandi wajib, ketika Rasul berwuduk. Celup dalam tu tak ada masalah. Waswah ni hukum ambil mana? Hukum ambil daripada Rasulullah kan? Ini benda yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul celup tangan, celup basuh tangan luar. Celup komor, celup air hidung, celup basuh muka. Tak mustakmal ke ada? Tak mustakmal. Okey, cuma masalah ni. Masalah mana? Lepas daripada basuh muka, siapa masa basuh tangan? Sini tempat dibincang oleh ulama. Lepas daripada kita basuh muka, siapa masa basuh tangan? Sama ada kita nak basuh muka sekali ataupun 3 kali. Kalau orang nak basuh muka sekali, lepas daripada sekali, siapa ada masa basuh tangan? Kalau orang nak basuh muka 3 kali, lepas daripada basuh muka 3 kali, siapa ada masa basuh tangan? Tiba-tiba dia celup tangan dalam air. Kalau dia kosak untuk basuh tangan dalam air, nanti dia kat tangan tersebut, air itu jadi mustakmal. Okey, boleh faham? Tapi kalau dia tidak kosak, dia tidak niat untuk basuh tangan dalam air, bukan dia niat dia ambil air nak basuh tangan luar. Maksudnya dijadikan tangan sebagai pencedok, cebok, nak ambil air nak basuh tangan luar, maka air tersebut tak jadi mustakmal. Jadi perbezaannya adalah pada niat. Orang ni dia ambil air nak mandi wajib, dia pun basuh kaki sejuk ni, basuh kaki niat dah. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala. Lepas tu air dalam beseng ni nak ambil, nak tok atas kepala dia. Maka dia kena niat jadikan tangan dia sebagai pencedok. Lagu mana niat? Bukan niat saja aku jadikan tangan aku sebagai pencedok, bukan. Niat ni maksudnya dia gitok air tangan dalam beseng tu waktu ambil luar saat itu, tujuan dia. Tujuan nak ambil air nak basuh luar. Dan benda tu yang dilakukan oleh Rasul. So ambil, Rasul tok air atas pada. Dia ambil saat itu tujuan untuk cebok air waktu ambil luar. Maka air yang ada dalam bekas walaupun sikit tidak jadi mustakmal. Tapi kalau dia saat itu tidak niat lagu tu,